Dia dadah, dia ada dua kes. Satu kes dadah, satu kes pistol tiruan. Okey. Yang prevalent kes dadah lah. Berkenaan dengan kes dadah ni. Dia macam ni lah tuan-tuan. Di dalam kes dadah ni, dadah ni dia agak unik. Sebab dadah dia menggunakan satu maksim dipanggil the law of presumption. Kan, the law of presumption. Pada kebiasaan, kita ni dianggap tidak bersalah sehingga kita dibuktikan bersalah. Tetapi exception dalam kes dadah. Antaranya lah. So, di dalam kes dadah, kalau kita memiliki certain grammage ataupun certain berat dadah, kalau kurang daripada certain berat, kita dianggap sebagai pengguna. Kalau lebih daripada certain berat, kita dianggap sebagai pengedar. So, dalam kes ni, dianggap sebagai pengedar. Itu satu. Kemudian yang kedua, isu dipanggil possession ataupun milikkan. Isu dia panggil sebagai milikkan. So, isunya adalah bagaimana seseorang itu boleh dianggap memiliki dadah tersebut, kan? Adakah cukup dadah itu berada di dalam kenderaannya dalam keadaan dia tiada? So di sini peguam bela cuba menggunakan alasan bahawa Yusof Router ini tidak mempunyai milikan atau tidak ada possession ke atas dadah tersebut. So, dia menggunakan alasan bahawa sebenarnya dadah itu, kita cerita dadah, kita tak cerita pistol. Pistol, tuduhan yang lain. Bahawa dia kata dadah itu telah diletakkan di dalam kenderaan Yusof Router. Maksudnya kena plant lah. Kalau dalam istilah, dalam lock up, dia kata kena belanja polis. Nah, itu istilah. Dia kata kena belanja polis lah. Dia kata polis yang letak kat situ. Now, bila dia pendakwa raya buat siasatan, masa buat cross examination pada masa itu, bila ditanya, bolehkah pintu belakang itu dibuka? Pendakwa raya kata, polis kata tak boleh dibuka. Malah bila Yusof Router datang, dia nak buka kenderaan atau alarm kereta tu pun tak boleh. So dia kena access pintu kereta tu melalui pintu depan. Maksudnya dia pintu depan dia buka, baru dia boleh buka pintu belakang. Sedangkan dadah itu dijumpai di belakang. Sewaktu dia bongkok apa semua tak tahulah. Saya pun tak pasti bahasanya dekat seat belakang ke, kat bawah ke, kita tak tahu. Tapi dijumpai dekat situ. Now, timbul persoalan, sewaktu dia ditahan, dia tidak berada di dalam kenderaan tersebut. Dia berada di luar. Ya, kenderaan itu milik dia, tetapi dia tidak berada di dalam kenderaan itu. Dia beza macam ni. Kita tengah drive kereta, polis buat roadblock. Polis cek, jumpa dadah dalam kenderaan kita. Even itu pun ada pertikaian dia. Ni saya bercakap daripada segi undang-undang, ada pertikaian. Di mana dadah itu berada pada waktu kita ditahan? Kita kat depan, dadah tu jumpa kat belakang. Jumpa kat bonnet. You know, where? Kita dari segi possession. Boleh tak kena? Boleh. Memang boleh kena. Sebab kita memandu. Isunya dalam keadaan ini, dia tak memandu. Polis kata pada waktu itu, dia kata dia dapat maklumat. So, dia orang pun turun. Spesifik tak spesifik, dia ada pertikaian pula. Ada sarjan tu kata, ataupun corporal tu kata, dia kata dapat maklumat. Sarjan tu kata tak dapat maklumat. Okay, tak apalah. So, dia orang tunggu daripada pukul 7 suku, 2 jam dia tunggu, barulah Yusof Router turun nak buka kereta. Bila dia buka kereta, baru Yusof Router, rupanya ada polis. Polis tahan, nampak ada barang tu kat situ. So, di situ nanti akan ada masalah custodian. Ada masalah pemilikan. Adakah cukup dadah itu berada di dalam kenderaan dia untuk mengatakan bahawa dadah itu miliknya? Itu soalan yang mahkamah akan pertimbangkan nanti. Sebab dia masalah custodian, masalah ialah pemilikan, possession. Benda itu custodian dipanggil. Masalah adakah dia yang menguasai ataupun yang menjaga ataupun yang memiliki dadah itu sehingga menyebabkan sabit kesalahan itu jatuh kepadanya. Jadi question benda itu ialah sebab kesalahan dadah ni berat macam kita tengok tadi penjara semua hidup dan 12 kali sebatan tau. Sebatan bukan sebatan syariah macam ni, sebatan memang berlongkang punya lah. Alright. Jadi nak menjatuhkan hukuman kepada dia pun memang satu benda yang berat untuk dilakukan. So pembuktian nak dibawa tu pun agak berat jugalah, terutama yang melibatkan dadah. Well, whether dia betul atau tidak, saya tak cerita betul atau tidak tu. Saya cerita dari segi prosedur dia, pemilikan tu yang akan ada isu lah, akan ada isu nanti. Tapi bergantung kepada pendakwa raya lah, mungkin pendakwa raya ada bukti-bukti lain yang belum didedahkan lagi. Okey?